Kita kat mana? Sierra Nevada. Sunyi sikit, tak ramai orang. Sebab? Sebab Christmas. Semua orang dekat kampung. Semua orang dekat bukit. Tak pun semua orang kat rumah. Yang buang je. Tong sampah kan? Sekarang ni kawasan belum lagi ada putih-putih kat pokok. Ada depan tu. Depan tu lah nanti. Kita kat mana? Sierra Nevada. Kesejukan dia compare dengan apa dekat mana? Bursa. Bursa. Sejuk. Bursa lagi sejuk. Bursa lagi sejuk. Sebab sini I rasa sebab ada matahari. Bursa tak ada angin Bursa, Maybe we choose the right day kot. The right day. Right day, right time. Ni tempat percutian untuk main snowboard ataupun ski. Licin. Baik licin. Kalau siapa yang pakai kasut biasa tu memang licin lah. Sebab tak ada grip. Snowboarders in action. My new shoe. Sayang. Jap. Pun jangan silent Lama tu tak snowboard. Last time bila? Last time 2019 kot. Lalu capai. Before. Mana turun Licin. Ramai orang snowboard. Okay. Sedina nanti kita cari apa tu? Gelongsor ais. Gelongsor ais. Sledge. Apa nama dia? Sledge. Oh my god, you look like a local. Betul. I don't recognize you. You don't look like a Malay. Ni ke boleh? Ni boleh kat sini. Negatif 5 darjah Celsius. Negatif 5 darjah Celsius. This is the area dekat ski resort dia. Ni ada hotel juga kan? Yes. So dia bawah kedai, atas dia hotel. So nice day. Nice weather. So kita akan beli tiket dekat sini. Mana diorang dah masuk Angang abang. So Dina, outfit check. Where's Cari ni. apa nama? Spec Google. Dia ni. Yelah, tolong bukakan. Meh. Glove.
Jangan Tajam lah. hilang-hilang. Dia tajam lah. Kat mana? Tahu lah. Kat kasut. So clumsy are you? Ha? Ke mana jom? Tanya jap nak beli spek. Sayang ada cash tak? Mana jom tanya. Tanya dulu. Misi mencari. Jom. Tak tahu nak tanya dulu. Malu lah. Jom. Dia faham ke? Hello. How much? 15. 15? Yeah. 210? 210 euro? What, how many pieces need? 2. 2. Take 20. 20 euro. Yeah. Okay. 20 euro. Hah? 10 euro? 10 euro? No. To wear the Google. Goggles. Tu nak warna putih juga. Semua putih. Matching ni nak. Cak, jom. Hey. Reba. Baru lah tak silap. Kat mana? Dekat tapak kaki ke? Jeans ataupun Tak boleh dekat atas nanti kita check balik. Oh my god, sebanyak jeans atau tie? jam. Macam middle. Tak apalah kat atas nanti kita check. Dia tak ada reflektif sangat. Ha? Dia tak ada reflektif sangat macam dekat kedai tu. Oh ya? Ya. Oh, licin. Ayah. Kita nak naik atas. Nak pakai? Sikit dekat ayah. Sikit. Kita nak naik cable car untuk naik dekat atas. Ha? Mana? Ni lane merah. Di lane biru dari sana nampaknya tak stiff. Kanan ni tak stiff. So lane biru. Jangan masuk So lane dia merah. ada kategori Dia lah. stiff kategori. Merah, biru, hijau. Let's go. Sekarang kita di atas awan. Nampak tak sana tu? Kita di atas awan. So dekat sini pun, dekat atas ni pun ada juga tempat sewa-sewa ski set dengan snowboard. Tengok ni orang ni main snowboard. Ni lagi aku ni tak habis-habis lagi apa. Apa yang tak settle-settle lagi ni. Sayang? Are you okay? Ya. Tadi tak siap pun. Sekarang dah nak pergi main snowboard. Sayang, jangan main jauh-jauh tau. I nak record. Dina, kalau kita main ski pun kat sini okey je kan? Tak tinggi. Aduh, ramai orang. Guys, nampak tak ada orang? 3 orang dekat situ tengah duduk. Ready nak snowboard. Kita di atas awan. Oh, ni akhirnya. Tak turun lagi. Tengah briefing kot. Dekat sini ada cafe, boleh chill-chill.
Kat atas itu pun ada kafe. Boleh tengok view. Kenapa diorang tak turun lagi, Dina? Pergi kat diorang sekejap banyak. Tengok diorang. Hello. Kenapa tak turun lagi? Tengah buat apa? Nak belajar cara memasak. Tengah briefing ke? Ha? Dia ada 2 strap. Satu kat bahagian sini. Tengah briefing. Diorang tengah set up. Strap dia pakai kasut. Diorang macam nak try. Dia nak pakai kasut tu juga apa? Maksudnya Sebab dia kena masuk dalam casing dia ni kan. dah okey. Dia tengah masukkan lagi sebelah. Tak apa. Apa perasaan anda after few years from the last time you snowboard? Angkat jalan. Wah, lajunya. Apa? Laju gila dia turun. Sejuk lah. Dah landing. Okay, akhirnya Denai berjaya. Wow! Ya, kalau kau dah turun, kau boleh naik betul. Ada yang kecil. Untuk berjalan kaki boleh naik ke? Jalan kaki boleh. Tapi kena tap pakai pasti. Dah tak boleh naik nak turun dah. Dia ni lah. Dia nak main dekat sana guys. Dekat situ. Sekarang kita nak pergi cari kopi. Bersantai-santai. Ui, nice weather tu. Sejuk tapi ada sunlight. Ada matahari. Apa tobogan ke? Oh, slide. Oh, finally. Kita jumpa slide. Oh. Kita beli tiket and card. Dapat orang ni bagi tiket lah, free. Okay. Cukup 4. Dari sampai pukul berapa? 30 minit. Kita main donat dulu guys. Ambil donat ni. Kita kena naik atas sana. Main slide ni pun ke? Ha? Slide mana? Ni? Oh. Oh my god, sini pun boleh. Oh, nak mendaki ni. Okay, nanti dah sampai nanti kita record balik. Oh. Accidental. Berjaya
Sekarang kita akan turun. Dina boleh kan nanti? Okay. Ay, kejap. Aduh, nak cincin. Jangan tahan sangat. Oh my god. Oh guys, that's Kat sana belakang tu dah tak nampak apa-apa dah. Tadi nampak bukit-bukit. Sekarang dah tak nampak dah guys. Mana yang lepak dalam? Ya. Kamera ni tak pegang basah. Kau pakai lens. Oh, snowy lah tebal guys. Kita tengah tunggu Syami dengan Dene. Diorang masih lagi main snowboard, belum turun. We are getting ready nak turun. Okay guys, kita dah sampai Granada balik, dah sampai
homestay. Kami sedang berjalan Menuju ke di jalan raya. our last night in Granada. Bye bye Granada. After So this we kita are baru going balik to daripada Sierra Nevada. So kita baru parking kereta, berjalan ke homestay kita. Lighting lawa gila doh. kita Sebab I tak tahulah makeup I masih lagi okey ke tak. so kita gana pula. So esok kita akan ke Cordoba satu malam. Selepas tu kita akan ke Sevilla and night train ke Madrid. So macam mana sayang snowboard tadi? Macam tak main je. Banyak jatuh ke? Jatuh. Ha? Dah tak ingat nak main. Lagi? I will Kita lah not play sebab it again. kita kan terpisah tadi. I tak Tu tengok tu. dia main. I tolong Daniel I je. kereta. I tolong Daniel. Mostly I tolong Daniel. Bangun. Adik I bangun tunggu dia. So tak main langsung. Angah yang enjoy. Sayang Angah. Interview Angah. Macam ni anak kat time. So dekat atas tadi sejuk juga. Nasib baik kita pakai weather pack. Heat tech ultra hot. Seluar heat tech dengan seluar leather. Baju 3 layer. Puffer jacket paling tebal. It's a must. Kan? Nasib baik I bagi you jaket ni tau. Baik. Kalau tak, Denai, ada yang awak nak cakap sikit ke pasal kisah hari ni? Tak nak. Oh, you mean? What you mean? What you mean? Kenapa you comel? What you mean?